Bab seseorang sempat dengan imam ketika sujud, apakah yang harus dilakukannya? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu datang untuk bersembahyang ketika kami sedang bersujud, maka sujudlah kamu, tetapi jangan kamu mengiranya, jangan kamu mengira apa-apa. Dan sesiapa yang sempat dengan rukuk, berarti dia sempat mendapat dia sempat mendapat rakaat bagi sembahyang itu. Babun fi a'dha'is sujud, ini bab tentang anggota sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, umirtu, aku diperintah. Hammad berkata, Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam diperintah supaya bersujud di atas 7, yakni anggota, dan supaya dia tidak menahan rambut dan juga kain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, umirtu, aku diperintahkan. Kadang-kadang baginda bersabda, Nabi kamu diperintahkan supaya bersujud di atas 7 anggota. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abbas bin Abdul Muttalib bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba itu bersujud, bersujudlah bersamanya 7 anggota. Mukanya, 2 tapak tangannya, 2 lututnya, dan 2 kakinya, yakni hujung kakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau memarfu'kan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tangan bersujud seperti mana muka bersujud. Apabila seseorang daripada kamu meletakkan wajahnya, maka hendaklah diletakkan kedua tangannya, yakni juga. Dan apabila dia mengangkat wajahnya, maka hendaklah diangkat kedua-dua tangannya, yakni juga. Babus sujud 'alal anfi wal jabhah, ini bab sujud di atas hidung dan dahi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilihat dalam keadaan dahi baginda dan batang hidung baginda, yakni telah dilihat ada ataupun terdapat pada dahi dan batang hidung baginda sallallahu alaihi wasallam kesan tanah, kerana satu sembahyang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kerjakannya bersama dengan sahabat-sahabat. Dengan sanad satu lagi serupa itu juga maknanya, bab sifat sujud, ini bab sifat ataupun gambaran sujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Ishaq, beliau berkata, Bara bin Azib telah menggambarkan kepada kami, menunjukkan kepada kami, beliau meletakkan kedua tangannya dan bertungkat di atas kedua lututnya. Wa rafa'a ujaizatahu, selepas itu dia meninggikan, mengangkat punggungnya, yakni meninggikan punggungnya. Wa qala hakadha, dan beliau berkata, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersederhanalah kamu dalam sujud, janganlah seseorang daripada kamu menghamparkan kedua lengannya seperti mana anjing menghamparkan lengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Maimunah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, baginda jafa baina yadayhi, merenggangkan kedua tangannya, sehingga kalau seekor anak kambing
mahu lalu di bawah kedua tangannya, nescaya anak kambing itu dapat melepasi ataupun lalu di bawah tangannya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, aku pergi kepada Nabi SAW daripada belakangnya. Tiba-tiba aku nampak putih perut, putih dua ketiak Nabi SAW. Wa huwa mujakhin, dalam keadaan baginda merenggangkan yakni kedua tangannya, sikunya daripada lambungnya itu. Qad farraja yadayhi, yakni baginda membuka kedua tangannya itu. Yakni siku dia tu tidak dilekatkan pada lambungnya, tetapi dibuka begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ahmar bin Jaz'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersujud, baginda merenggangkan kedua lengannya, merenggangkan kedua lengan atasnya, adud atas, lengan atas, renggang daripada lambungnya, hatta nawiya lahu, sehingga kami berasa kasihan terhadap baginda. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabda baginda, apabila seseorang daripada kamu bersujud, maka janganlah dihamparnya kedua tangannya seperti mana anjing menghamparkan tangannya ataupun lengannya. Wal yadhumma faqidaihi, dan hendaklah dia merapatkan kedua pahanya. Babur rukhsati fi dzalik, ini bab keharusan tidak merenggangkan kedua tangan daripada lambung. Itu maksudnya. Sebab tadi menunjukkan boleh merenggangkan dan disuruh merenggangkan tangan, buka gitu. Ini keharusan fi dzalika, ai fi tarki tafrijil yadain anil jambain. Yani keharusan untuk tidak merenggangkan tangan ini, tetapi dirapatkan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, sahabat-sahabat Nabi mengadu hal kepada Nabi SAW tentang kesukaran mereka bersujud, kesukaran yang dialami mereka ketika bersujud jika mereka merenggangkan tangannya. Faqala ista'inu birrukab, maka Nabi SAW bersabda, kamu ista'inu birrukab, kamu dapatkan pertolongan dengan meletakkan kedua tangan kamu di atas lutut, di atas lutut. Sekat tu. Ini bab lagu mana kalau seseorang itu pergi nak sembahyang dengan Tok Imam, pada ketika tu Tok Imam sedang sujud dah, apa harus dia buat? Adakah dia nak tunggu sampai Tok Imam bangun qiyam ataupun bagaimana? Itulah hak maksud Imam Abu Daud buat tajuk ni. Yaitu Nabi SAW bersabda, apabila kamu datang untuk bersembahyang ketika kami sedang bersujud, kamu sujudlah. Tidak kata tunggu nanti kami bangun dulu, sujud. Yang ikut serta dengan imam itu dan orang-orang lain yang sedang bersujud. Wala ta'udduha syai'an, jangan kamu kira sesuatu, jangan kamu kira apa-apa. Jadi dengan sujud itu, kalau kamu dah sujud dengan tu imam, jangan kira hak tu sebagai satu rakaat. Itu maksudnya. Sujud saja tu boleh, memang suruh sujudlah. Tapi adakah kita kira hak tu jadi satu rakaat dah bagi kita? Tidak. Ini dalilnya. Ini dalil. Yang ini dari segi hukum dunia,